Amang Haji Rahman Zuhari, Bintun Dato' Amang Haji Opin, Premier Sarawak untuk menyampaikan amanat beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Assalamualaikum, selamat tengah hari, very good afternoon. Salam Sarawak maju dan makmur. Salam segulai sejalan. Yang berhormat saudara Dato' Amang Degara Sugah Andambas, Sapit Premier kita, Ngau Dato' Amang Awang Tengah, menjadi Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, Ngau yang berbahagia Datuk Anjanela Celestine Nurjan, bukan saja Menteri Pengari dari KPIT. Thank you very much, Alex. Soalnya rakan-rakan Menteri dan Timbalan Menteri yang berhormat saudara Siasa Kerajaan Datuk Amar Muhammad Abu Bakar serta Datuk Hajah Baduyak, yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Leonard Linggi juga. Seterusnya ahli-ahli yang berhormat, ketua jabatan dan juga warga Kapit yang saya hormati sekalian. Aku ngau anak aku, Jihan, ada kedak wang fikirnya bini baru saya. Jadi saya buat jelas dulu, dia adalah anak aku. Tadinya datang Kapit umurnya 10 tahun dulu. Nya sekolah rendah, datang Kapit, ada competition. Dia diam di sekolah Kapit, dia mandi daripada air bawah tanah. Jadi Kapit is no stranger to her. That's why she want to come back to see Kapit. Jadi Yamada Kapit dah berubah banyak katanya. Yalah, kalau orang lama si datang Kapit, memang terkejut dengan Kapit hari itu. Kena dah ada jam, ada jalan dan juga bangunan-bangunan yang baru. Jadi syabas kepada orang Kapit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucap terima kasih kepada Siasa Kerajaan dan juga residen Kapit serta seluruh pegawai kerajaan yang menganjurkan Sarawakku sayang, di mana objektifnya ialah untuk memberi penerangan mengenai dan dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dan juga menerima feedback daripada rakyat, supaya putaran ini akan menjadi asas dan data untuk kita mengumbarkan dasar-dasar Sarawak untuk masa depan. Jadi saya telah ada feedback daripada Gimaret. Mengikut Jabatan Medical Kesihatan, setidaknya terkejut pada situ tinggi kolesterolnya. Di saringan, buat saringan, nampaknya kolesterol tinggi. Dan kolesterol tinggi itu akan menjejaskan kesihatan kita. Maknanya akan menjejaskan blood pressure kita. Jadi maknanya terpaksalah rakyat tahu dengan kesehatannya, kita jagalah kesihatan kita betul-betul. Kerana nak memajukan Kapit
nak memajukan rakyat, rakyat sendiri mestilah sehat belaka. Kalaunya sihat, produktivitinya terjejas. Jadi inilah satu-satunya feedback yang saya terima. Dan keduanya, banyak anak kita baru tahu FTES, iaitu Free Tertiary Education. Dan dia baru tahu apakah kos yang diambil, iaitu yang berteras kepada sains, STEM. Kita ada 64 program dan alhamdulillah niat kita di Kapit dapat melihat jurusan-jurusan yang harus mereka ambil apabila mereka melanjutkan pelajarannya di peringkat universiti. Kerana kini itu negeri Sarawak, negeri yang ada dasar memberi free tertiary education kepada anak-anaknya. Ini adalah satu pendekatan jangka panjang. Di mana kata oleh saudara Alex tadi, kalau kita nak membangun modal insan kita, mestilah berkualiti. Dan kalau mereka nak menjadi modal insan berkualiti, yang mesti ada ilmu. Dan ilmunya adalah ilmu terkini. Jadi dalam program Sarawakku Sayang ini, ada two-way traffic di antara kerajaan dengan rakyat. Dan selepas tu Datuk SS senyadia majak nya akan compile feedback yang terima daripada Limbang hingga ke Kuching. Dan ia akan menjadi asas, become the foundation upon which we will formulate policy yang akan memberi manfaat kepada rakyat, yang disebut dari bawah ke atas. It's not top down, but rather from down upwards. Jadi inilah perubahan kita dalam kita mentadbir dan mengurus Sarawak. Tuan-tuan, sebelum saya meneruskan ucapan saya mengambil kesempatan tu, walaupun pada hujung bulan Jun, untuk mengucapkan selamat gawai. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang non menua kepada rakan kaban kita di Kapito. Mudah-mudahan betara meri kita rezeki yang baik, betara meri kita negeri yang aman, dan juga negeri yang menjadi contoh di rantau ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hubungan ini saya nak sentuh satu perkara, iaitu perubahan ekonomi hari ini sudah berubah. Dunia pun sudah berubah. Masalah dunia ialah dengan alam sekitar, kelestarian alam, dan juga dari sudut kepanasan. Hari itu negeri Eropah panas, tidak dijangka-jangkakan lebih daripada 38 degrees panasnya. Ada tempat 41. Spain, Eastern Europe, England pun panas. Panas daripada negeri kita. Sebab itu satu-satunya sebab ialah pelepasan gas bernama karbon. Dan karbon ini telah menjejaskan alam sekitar. Dan apabila iklim atau cuaca itu berubah, ekonomi pun berubah. Ni dapat orang kerja dalam panas. Ni dapat orang hidup dalam keadaan pertaniannya terjejas. Kita ada krisis makanan. Dan inilah apa yang berlaku di seluruh dunia gitu. Dan
saintis kita nak cari jalan bagaimana menurunkan suhu yang dihadapi oleh kita. Kalaunya 38 turun kepada 28. Dan untuk menurunkan suhu tu temperature, reduction of temperature, you have to get rid of carbon. Ini ekonomi baru. Jadi kalau keadaan begitu, di mana tempatnya kita untuk menggunakan akal dan menggunakan peluang yang dihadapi oleh dunia yang akan memberi manfaat kepada kita. Dalam hubungan ini, dari sudut kelestarian alam sekitar, environmental quality, kita ada asas. Dato' Alex sebutkan tadi. Ini saya nak respon sikit dengan Dato' Alex. Satu-satunya ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Dan keduanya ialah tenaga low carbon. Dan kita bertuah kena Sarawak dari Kapit kita telah menjanakan hidro. Kita mula daripada batang air. Batang air adalah permulaannya. Dan apabila batang air nampaknya waktu itu sudah berjaya, maka kita perluaskan di bakun. Dan bakun pula dengan batang air, khasnya bakun, kerajaan pusat yang melaksanakannya. Dan bakun menjadi kepentingan kepunyaan kerajaan pusat di bawah Kementerian Keuangan. Bermakna pengurusan bakun bukan wang Kapit, bukan wang Sarawak. Yang diuruskan oleh wang luar Sarawak. Dan interestnya, kepentingannya dijana oleh wang luar Sarawak. Sebab itulah kita tahu masa depan Sarawak bergantung kepada tenaga ini. Dan tindakan saya pertama, apabila tuan-tuan nyuruh saya nanti jadi ketua menteri, that was my first step to take over bakun owned by Sarawak. Apabila bakun dipunyai Sarawak, maka yang lain diuruskan oleh Sarawak. Kalau tidak hari itu kita si dapat menentukan tarif. Harga kanan kita si dapat menentukan. Kenanya adalah di bawah kerajaan pusat. Hari itu energy, we are independent. We manage the energy. Dan oleh itu kita dapat merangkakan bagaimana kita nak membangun, memperluaskan hidro ini baru hidro daripada air. Maka bangunlah murun, bangunlah sekarang ini balik. Sekarang ini saya bincang dengan yang berhormat Dato' Alex dengan rakan-rakannya mengenai dengan cascading dam, cara baru, storage hydro, dan sudah tentunya sumber elektrik hydro kekuatannya adalah di Kapit. Saya bersetuju. Sebab itu kita perkenakan pakar sains dari sudut pengeluaran tenaga daripada air. Air pula kalau dipecah, kita tahulah air ada hidrogen, ada oksigen. Kita pecahkan air, mengeluarkan hidrogen. Dan air ini kita boleh dapati di mana saja, termasuk sungai. Sebab itu maknanya dari sini pembangunan tenaga boleh kita janakan daripada teknologi, khususnya teknologi terkini.
Therefore, yes, we Sarawak got the resource. Tapi we cannot rely on hydro alone. Kalau airnya banyak, okey lah. Kalau dia kena El Nino, airnya kurang. Kalau kurang air, tiada tenaga. Maka kita perbagaikanlah asas pengeluaran tenaga. Selain daripada air, sekarang ini kita jurus kepada solar. Dan solar pula not only in the dam, floating solar. Solar boleh dijanakan di atas tanah. Di tanah pula, kalau kita angkat di atas tanah, ia juga pakai pertanian. Which one is which now? Jadi kita ada teknologi, kita ada elevated solar. Di mana solarnya ke atas, tanah masih lagi di bawah. Dan tanah pula menjanakan penyimpanan karbon. Jadi inilah disebabkan sekarang ini mengikut saintis, tanah gambut boleh menyimpan 4 kali ganda karbon daripada pokok. Jadi ini bermakna iklim kita dijejaskan oleh karbon, kebanyakan banyak gila karbon. Karbon itu dihisap oleh pokok dan juga karbon yang dalam tanah tidak keluar. Maka Sarawak mempunyai teknologi khazanah yang boleh membantukan dunia hari itu. Sebabnya kerajaan Sarawak menumpu kepada tenaga hijau. Tuan-tuan dan puan-puan, itu baru daripada solar cahaya matahari yang diambil oleh panel solar, sel, dan juga satunya daripada air, hydro. Kita mengucap terima kasih. Engkau Betara. Betara beri kita semua ada. Air ada, cahaya matahari ada yang boleh kita buat di mana saja di Sarawak ini. Dan yang ketiga ialah hasil gas. Manusia apa disebut sebagai gas turbine. Gas adalah methane. Methane adalah karbon dengan hidrogen, CH4. Apa yang berlaku? Kita tarikkan hidrogen, karbon dan ada methane. Sebab itu tenaga daripada gas disebut sebagai low carbon energy, blue energy. Jadi Sarawak ini kalau dilihat dalam map, hydro ada di Kepit, cahaya matahari di sini pun ada, dan gas kita di perairan Sarawak. Kalau kita lihat map Sarawak, Borneo, gas ada di Kimanis, di Sabah. Ada gas, dan gasnya dalam geological formationnya daripada hasil tanah di bawah, di laut, daripada Kimanis, gas ada di selatan Kimanis, Brunei. Daripada Brunei ke selatan Brunei di Baram. Selatan Baram di Mukah. Dari Mukah ke Balanian. Jadi maknanya inilah tempat-tempat yang ada hasil tenaga daripada low carbon fuel, yaitu gas. Dan sudah ada tanda-tanda gas ada di barat Sarawak, dekat Lundu. Di perairan Lundu dan Kuching. Dari atas turun ke bawah. Ada tanda-tandanya.
Sebab itu saya tubuhkan Petros. Kita ada syarikat Petros yang mengkaji secara saintifik apa yang ada pada Sarawak untuk menjadikan tenaga. Mananya Sarawak ada semua ini. Tapi yang Sarawak mungkin kurang ialah ilmu. Yang Sarawak mungkin kurang ialah modal. Sebab itu kerjaan GPS, kita mengumpulkan modal. Termasuklah sovereign fund. Kita mencari dana baru supaya semua hasil khazanah ini dapat kita bangunkan. Meaning we can develop. Sebab itulah dari sudut dasarnya kita kerjaan GPS hendak menambahkan kekuatan tenaga kita. Dan kalaulah Kapit dikatakan menyala Sarawak, Sarawak menyalakan Malaysia. Dan kalau Sarawak nak menyalakan Malaysia, Sarawak mesti ada pimpinan yang boleh melihat masa depan, yang akan memberi manfaat, benefit all in Sarawak, because God bless us with these resources. Dan kita rasa kita bertuah. Tuan-tuan, ada seminar antarabangsa mengenai dengan hidrogen. Seorang pakar, Profesor Emeritus daripada Global International Energy, dia sebutkan Sarawak mengikut mereka adalah petro state, yaitu satu-satunya kawasan dalam dunia di bawah kategori petro state. Elektro bermakna ekonomi bergantung kepada elektrik. Petro bermakna ekonomi bergantung kepada fossil fuel, petroleum. Dan disebutnya, ini pakar di dunia, bukan saya sebut. Nyamada, elektrostik ialah macam negara Jepun yang bergantung kepada elektrik. Satu lagi negeri China yang bergantung kepada elektrik. Dan ekonomi yang bergantung kepada petroleum ialah Timur Tengah. Timur Tengah. Nya saja menjanakan elektrik, tapi nya banyak minyak dan gas. Tapi nyamada, you are very blessed. Sarawak is one of the few in the world that can be categorized as electricity, yang boleh menjanakan elektrik dan juga yang boleh menjanakan daripada petroleum dan gas. Kita dua-dua ada. Ya, sebabnya World Economic Forum mengisytiharkan Bintulu sebagai new industrial cluster. Dunia melihat kita hari itu. Jadi inilah dasar kita yang diterima oleh dunia, dan sudah tentu ia boleh menjanakan sedikit pendapatan Sarawak. Jadi kalau dah ada pendapatan, baru kita dapat kongsi pembangunan. Memang benar kita membangunkan jabatan 6 bilion oleh UGA yang jaga jabatan tu hingganya digelar menteri jabatan. Kerana kita berhendakkan sambungan infrastruktur. Ia bukan saja untuk kawasan pesisir. Ia terus menjana ke kawasan pendalaman. Dan jalan ini akan menghubung Pen Borneo Highway. Kita ucap terima kasihlah kerana kerajaan pusat malah Pen Borneo Highway. Dan hari itu ia dah siap
dan Dato' Elek nyambungnya ke Sabah, SS Ring Road, dan ini menjadi satu jaringan kerja Jagaya kita. Dan kita pola dua Ring Road. Antara jalan yang kita bina ialah di Baram, Miri, Marudi, Long Tarawan, hingga ke Mulu, jalan utama yang membuka kawasan pendalaman. Dan akhirnya jalan ini daripada Mulu, aset Mulu lah, UNESCO, akan dihubungkan dengan Limbang ke Gunung Budak. Dan jalan Limbang Lawas akan menghubungkan SS Sabah Ring Road. Maknanya kita sudah ada jalan yang akan memberi akses kepada masyarakat kita, khususnya orang Ulu yang banyak di kawasan Baram. Dan di kawasan sini pula, Kapit, memang impian kita nak menghubungnya sampai ke Belaga, hingga ke Belaga, dan terusnya dengan adanya perhubungan itu, ia akan terus ke highway kita. Jalan murni, saya akan setuju deh mangke. Jalan tu, jalan yang nulung orang sekejap aja. Di bawah kelolaan Kementerian Pertahanan. Bukan Dato' Alex, bukan negeri. Nya nak mula akses saja. Jangan dak kita sawat. Apabila mula jaya jangan dak, si tahan lama lah ya. Jadi saya waktu ya, saya dengan dalam kabinet negeri, kita kata nak mula jalan pola lah. Sibuk muni gila. Ya nama jiwa muni. Jadi hari itu kita kata kalau nak buat jalan, pola lah jalan cara benar lah. No muni itu apa kata kita setengah-setengah lah. Ya saja apa-apa lah ya. Jadi memang benar kata Dato' Alex. Kita hendaklah menentukan jalan jiwa murni, dan kerajaan negeri sedang berbincang sama adanya federal road ataupun state road. Dan dari pihak kerajaan kita di Sarawak, memang kita nak menaikkan taraf jalan. Untuk Kapit ada jalan balak. Dan jalan balak ini dikumpul semua di Kapit, yang pun panjangnya ialah 1,700 km. 1,700 km of logging road. Kita tahulah jalan logging tu rakyat sedapat makan. Kalau yang makan pun minta izin daripada syarikat balak. Dan seterusnya, kalau ada izin pun buang makan, kadang-kadang kena charge. Dan yang menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang, kalau menggunakan jalan balak. Jadi saya, kerajaan negeri, Kabinet Sarawak telah membuat keputusan. Kita Sarawak government take over all the logging road. Dan di Kapit ada 1,700 km. Bahkan banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik taraf berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu. Kedua, rakyat menggunakan